the 20th of June, 2021, at approximately 2010 hours, the JBS MPV Task Force team, while conducting surveillance at the Petron petrol station in Kampung Maliot Majidi, attempted to stop a Honda Jazz car driven by two Malay men. But the suspects sped off and fled towards Jalan Tabra. The suspects drove recklessly and against traffic, endangering other road users. The JBS MPV Task Force team continued to pursue the suspect's vehicle and was also assisted by patrol members from JBS MPV, Seri Alam MPV, and Majidi Police Station MPV. Apa terus? Sisi Selatan Johor 580 Task Force MPV panggilan over. Sisi Selatan Johor 580 Task Force MPV panggilan over. At this time, there was no response from other units, and the dispatcher had to dispatch again. Sisi Selatan Johor 580 Task Force MPV panggilan over. Raja, Sisi Selatan Johor 580 Task Force MPV panggilan over. Kita terima ada gue pintu Roger, untuk makluman 580 mengejar sebuah Mike Palangka jenis Honda Jazz. Nombor pendaftaran lokasi Jalan Tebrau, arah ke Kota Tinggi. Melepasi Pandan. Roger, untuk makluman. Roger, menghampiri Tesco Tebrau. Menghampiri Tesco Tebrau. Roger, terima 580 lampu dari masa ke masa. Roger, yo Tebrau jadi bintang sama ada. Roger, nombor pendaftaran jenis Honda Jazz warna biru. Roger, warna biru, lampu. Roger, lokasi Jalan Tebrau. Melepasi Ion Tebrau. Arah ke Kota Tinggi, over. Macam bocan kau kereta. Ada mana-mana pasang lain yang kedengaran. Kalau ada pasang lain yang kedengaran, batu jawab palapas kosong sedang saja. Sebuah Mike Palangka jenis Honda Jazz warna biru. Nama pendaftaran. Roger, lokasi Jalan Lebuh Cemerlang, Jalan Lebuh Cemerlang.
menghampiri Petronas Jalan Desa Cemerlang. Menghampiri Petronas Jalan Desa Cemerlang. Roger 5 di sisi jalan, di sisi jalan, ada di sisi selatan negara. DJ dia pun. Di sisi selatan ada. Ada bantuan motor MPV dalam di sisi Johor di 80. Sedang menuju sedang berlangkah di desa Najis berwarna biru. Nama pendapat Roger 580, lokasi Jalan Lebuh Cemerlang awak. Jalan Lebuh Cemerlang menghampiri jalan apa ni? Roger jalan hijau awak. Jalan hijau. Jalan hijau Roger MPV insya-Allah bantu awak. Kita buta jalan sini awak. Johor 590, kalau boleh perlukan boleh makan. Rumah Johor 590. Orang akan boleh lokasi. Lokasi lagi tu, terima. Roger, lokasi jalan Kenanga wah. Lokasi suspek masuk ke jalan Kenanga. Masuk ke jalan Kenanga. Roger, melewati jalan Kenanga 3. Jalan Kenanga 3. Menghampiri sekolah Cina dia wah. Beijing. Roger, di selatan Johor 580, lokasi jalan lanjut wah. Lokasi jalan lanjut. Jalan lanjut menghampiri semula ke jalan Kenanga wah. Roger kita terima. Lapor dari masa ke masa. Bantuan daripada di sini Keram bantu awak. Bantu Johor 580 terima awak. Roger, di sana Johor 580, lokasi jalan Persiaran Cemerlang apa? Jalan Persiaran Cemerlang. MPV mana? Patah balik. Roger, di selatan Johor 580, lokasi jalan Persiaran Cemerlang. Lokasi jalan Persiaran Cemerlang. Masuk ke jalan Cemerlang apa? Masuk ke jalan Cemerlang. Terima awak. Roger kita terima tangan jelas. Jadi bantuan kita akan bantu Johor 580. Terima. Jadi ada lapor dari masa ke masa. Lapor terus Johor 580. Lapor terus. 580 dengan 817. Jalan besar. Roger, suspek keluar semula ke jalan Tebrau. Suspek keluar semula ke jalan Tebrau. Menghala ke arah pusat bandaraya. Menghala semula ke arah pusat bandar. Terima wah. Roger, kita ada suspek pusing masuk ke arah bandar. Terima wah. Jadi bantuan MPV JBS yang lain. Bantu di mana 80. Di mana berdiri sudah berjawab. Raja untuk makluman ni suspek mandu agresif. Kiri kanan jalan ni diimpit kereta awang lah. Suspek dua lelaki Melayu. Raja melepasi JBJ ni wah. Melepasi JBJ.
api kat sebelah. Ada di mana kondisi? Terima tujuan aku bantuan, terima. Lapor kondisi gini. Raja, kita dibantu oleh 2 MPV ya. Kita dibantu oleh 2 MPV. Lokasi Jalan Tebrau melewati Tesco Tebrau arah ke pusat bandaraya. Kali betul saya di Jalan Tebrau. Untuk maklumat, suspek masuk susul ke Lebuh Raya Pasir Gudang awak. Menghala. Raja untuk maklumat, suspek keluar semula ke Jalan Tebrau awak. Jalan Tebrau arah ke pusat bandaraya. Menghampiri kem Tebrau awak. Untuk maklumat, cuaca hujan. Lokasi Jalan Tebrau arah ke pusat bandar. Raja bingung ada petang. Jadi hati-hati awak. Kalau tu je bagi dia masuk apa susul depan tu. Lapor lokasi lah. Raja melebasi Shell McDonald Pandan awak. Arah ke pusat bandaraya. Arah ke pusat bandar. MPV JBS ni zon Majidi ni mana awak? Raja, suspek naik ke IDL. Suspek naik ke Lebuh Raya IDL. Menghala ke pusat bandar awak. Suspek naik ke Lebuh Raya IDL. Menghala ke pusat bandar. Raja, kelajuan 180 km. Terima Raja, melewati RNA Bandan. Menghampiri Sogo, menghala ke pusat bandar. Melewati Sogo, arah ke pusat bandar. Lokasi Lebuh Raya IDL, arah ke pusat bandar. Raja, aku terima mana aku. Jalan Bakar Batu. Nanti dia sampai di Pasir Raya. Jalan Bakar Batu. Raja, sampai turun ke Jalan Bakar Batu. Sampai masuk ke Jalan Bakar Batu. Belakang ni. Raja, sampai patah balik. Raja, sampai masuk ke sampai melawan arah. Masuk ke kampung Bakar Batu ni, Jalan Madrasah awak. Orang satu ya? Orang satu. Mati budak ni aku kerjakan ni.
Mat, berhenti je lah. Kau nak main lagi ke, weh? Roger, lokasi dalam kampung ni, Jalan Bakar Batu. Jalan Bakar Batu. Roger, suspek melawan arus. Suspek melawan arus. Jalan pantai menghala ke Jalan Pasir Pelangi semula ni, wah. Suspek melawan arus. Jalan pantai. Menghala semula ke Jalan Pasir Pelangi, wah. Kita. Roger, Billy, bagi kita lepas dulu. Terima kasih. Roger, lokasi Lebuh Raya Ideal. Menghala ke Datuk On, awak. Menghala semula ke Datuk On. Melepasi Sogo. Apa? Ada bebas. Apa? Lima bilang saya main di jauh pantai semua. Roger, menghampiri, melepasi arena Pandan. Lebuh Raya Tebrau, arah ke Datuk On. Jalan semula ke Lebuh Raya Ideal, wah. Suspek melawan arus. Hati-hati, wah. MPV mana-mana tu standby depan. Roger, suspek melawan arus. Lebuh Raya Ideal. Naik. Belakang dia je. Roger, lokasi Lebuh Raya Ideal. Melawan arus, menghala semula ke pusat bandar, wah. Lebuh Raya Ideal melawan arus, menghala semula ke pusat bandar, wah. Roger, terima. Lapor. Terima, beritahu. Bawa 10 kilo lebih cerita ni, Ben. 40 kilo. Betul, nanti pasti kau kata, wah. Roger, lokasi Lebuh Raya Ideal. Melawan arus. Roger, suspek melawan arus. Menghala ke pusat bandar, wah. Roger, untuk makluman. Suspek masih lagi melawan arus, tak jadi masuk Sepang. Blok depan. Jangan bagi dia lepas. Weh, gila. Mampus. Ini tekak apa ni? Jalan gelap. Roger, di Silatan Johor 580 masih lagi mengekori melawan arus Lebuh Raya Ideal. Menghala ke pusat bandar, Roger, untuk makluman. Roger, suspek turun, suspek masuk melawan arus. Ni boleh keluar semula ke Lebuh Raya Pasir Gudang, Roger, suspek melawan arus, turun ke Susu. Menghala ke Lebuh Raya Pasir Gudang, apa? Menghala ke pusat
menghala ke Lebuhraya Pasir Gudang. Suspek melawan arus. Suspek melawan arus. Raja di sisi selatan kita minta arahan tembak awak. Arahan tembak daya bagi memberhentikan kenderaan awak. Ini bahayakan awam yang lain awak. Raja 2580 standby. Raja lokasi Lebuhraya Pasir Gudang melawan arus. Suspek melawan arus Lebuhraya Pasir Gudang. Raja ni menghampiri ke Seri Purnama. Raja suspek masuk ke jalan Persiaran Purnama. Suspek masuk ke jalan Persiaran Purnama. Menghala ke Perling ke Pasir Gudang tu? Masih menghala. Raja suspek masuk ke jalan Persiaran Seri Purnama. Kita turut dibantu oleh MTV. Mana ni orang kita tak kenal. Raja pam minyak 3 terangkai Seri Purnama. Lokasi pam minyak 3 terangkai Seri Purnama. Ni mungkin dia nak masuk. Dia menghala semula ke Lebuhraya Pasir Gudang awak. Menghala semula ke Lebuhraya Pasir Gudang. Menghala ke Perling awak. Menghala ke Perling. Raja di sisi selatan. Saya minta arahan tembak awak. Arahan tembak daya awak. Ni kereta banyak atas jalan bahaya awak. Raja tembak. Raja di selatan Johor 580 kita turut dibantu oleh MPV Johor 58. Ji, steady sikit. Mana highway datang on. Jadi anda teruskan. Lapor. Kita sudah hubung dengan tuan tugas. Raja di selatan Johor 580 kita turut dibantu oleh Johor 58 ni transport MPV awak. Lokasi Lebuhraya EDL menghala ke Kempas semula awak. Ji, tak boleh botol je. Ikut je. Ikut baik. Jangan licin tu. Minggir terlepas. Sekiri. Baik. Lokasi. Dia betul dengan dia. Jangan mau. Relax. Dia just tepa tu baik. Raja untuk makluman, suspek turun ke Susu Bandar Dato' On apa? Suspek turun ke Susu Bandar Dato' On. Menghala ke Dato' On, menghampiri KPJ, menghampiri hospital KPJ Dato' On. Melepasi hospital KPJ Dato' On. Raja ni suspek agresif apa? Suspek agresif. Lapor. Raja, suspek U-turn semula awak. Suspek U-turn semula ni, flyover atas ni U-turn semula, menghala keluar semula ke jalan. Suspek keluar semula, menghala ke pusat bandar balik ni awak. Menghampiri KPJ Dato' On. Hari. Tutup lampu belakang weh, silau. Raja lokasi Lebuhraya EDL menghala ke pusat bandar semula. Lokasi Lebuhraya EDL menghala semula ke pusat bandar. Raja untuk makluman di sisi selatan kita turut dibantu Johor 5 kan. Raja terima. Jadi ada lampu kita dengar
sudah ada lampu, berhati-hati boy bebas. Masih lagi ni, turun jadi tu. Jadi tu masih gudang. Ada kau beli kau. Kalau pasti gudang ada kau beli. Aku lah ni. Saya dosi. Raja Ji, kawin apa Ji? Demo buat kereta Ji. Raja ni datang, suspek turun semula ke Lebuh Raya Pasir Gudang. Suspek turun semula ke Lebuh Raya Pasir Gudang. Menghala ke Pasir Gudang, menghala ke Pasir Gudang. Menghampiri persimpangan JPJ Taman Daya, menghampiri persimpangan JPJ Taman Daya. Lebuh Raya IDL menghala ke Dato' On awak, menghala ke Dato' On. Melepasi susu Pasar Borong Pandan. Melepasi susu Pasar Borong Pandan. Raja di selatan Johor 580 masih lagi mengekori. Terima kasih Lebuh Raya IDL. Menghala ke Kempas awak, menghala ke Kempas. Raja untuk makluman cuaca hujan lebat. Raja di 580 kita dengar awak. Jadi anda berhati-hati awak, ada hujan. Lampu dari masa ke masa. Hujan batu naik. Betul pada 580, terima. Jadi dah awak. Raja menghampiri persimpangan Dato' On, Raja untuk makluman melepasi persimpangan Dato' On. Menghala ke Kempas awak, Raja kelajuan 190 km. Menghampiri persimpangan Setia Tropika. Terima awak. Raja hubung JBU. Minta bantu ABB 580 GPS. JBU minta bantu ABB 580 GPS. Ada menghampiri Setia Tropika tu. Apa lokasi sini? Raja suspek melawan arus. Masuk ke Setia Tropika. Melepasi KFC Setia Tropika. Jalan dalam. Raja jalan dalam memang. Dekat lokasi. Raja cantik, belak depan. Raja suspek keluar semula melawan arus. Keluar semula ke 125 ya, di gudang. Raja untuk makluman suspek masuk ke Kesiaran Maustin awak. Raja suspek masuk ke susul JPJ Taman Daya awak. Menghala ke Maustin awak. Menghala ke Maustin.
Apa? Mohon Otin. Free out mohon Otin. Roger, di Selatan Johor 580, lokasi. Kawasan Perindustrian Mautin, Jalan Jalan apa ni? Mutiara Emas. Roger, lokasi Jalan Mutiara Emas. Jalan Mutiara Emas. Menghala ke roundabout. Menghala ke roundabout. Roger, terima 580. Sejarah Mautin, terima bang. Apa sial? Arahnya pada Selatan 2. Jangan lepaskan tembakan. Terima. Roger, terima. Kami masih sorry. Roger, kami terima. Roger, lokasi roundabout. Roundabout Mautin, jalan menghadap mula keluar ke Jalan Tebrau. Lokasi Jalan Mutiara Emas Utama. Slow back. DSC dia nak tani back. Slow back. Kan betul aku cakap. Babi. Kalau begini ya. Lapor. Bye. Suspek main pusing-pusing ni wah. Drift kasih 2-3 kali ni wah. Roger, lokasi Jalan Perwira wah. Suspek masuk ke Jalan Perwira. Ni Johor Jaya, Jalan Perwira Johor Jaya. Ni dekat Yuska wah. Balai Johor Jaya. Menghampiri Balai Polis Johor Jaya wah. Menghampiri Balai Johor Jaya. DCT Sianam pada DCT Selatan panggil terus. Pek, jangan pek. Tahu. Apa. Lokasi. 590. Standby. Aduh, 837. 590 berhalang bantuan. 837 beri bantuan. Terima kasih. Ayo betul dah. Kau berhenti! Bagi bantuan lokasi dalam. Kau berhenti!